Assalamualaikum guys. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 5.02 minit. Hari ni aku nak ride ke Kelantan, Kota Baru Kelantan. So doakan yang terbaik untuk aku dan sahabat-sahabat aku. Let's go. Alhamdulillah guys, sekarang ni aku dekat tol Max Mahala ke KL. So sekarang ni aku berhenti sekejap dekat Pondok Polis Bantuan. So sekarang ni aku ditemani dengan hujan-hujan renyai. Sebenarnya aku nak tunggu member aku ni kat sini. Ada orang tak sampai lagi, ada 2 orang. Tak tahulah dah bangun ke tidak ni. So apapun, doakan keselamatan kita orang. Semoga ride kita orang jalan lancar. Okay guys, nanti sampai dekat BSP Gombak, kita sambung balik. Alright. Okay guys, sekarang ni waktu lebih kurang pukul 5.55 minit pagi. Alhamdulillah, aku dan sahabat aku dah sampai. So kita orang nak solat subuh dulu dekat BSP Gombak ni. Ni keadaan dia sekarang ni. Banyak kereta guys. Mungkin sesak sikit lah jalan nak ke Pantai Timur pada hari ni. So apapun, kita solat dulu. Let's go. Okay guys, alhamdulillah, sekarang ni aku dah habis solat subuh. Waktu sekarang lebih kurang pukul 6.22 minit pagi. So nak tunggu lagi seorang sahabat, tak sampai-sampai lagi. So insyaAllah dalam pukul 6.30 kita akan bergerak. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dia bacaan doa daripada Ustaz. So sekarang ni waktu lebih kurang pukul 6.35. So kita akan mula bergerak lah. Sahabat kita ni depan ni pun dah sampai. Kita gerak lah. Let's go. Alhamdulillah guys, sekarang ni aku dan sahabat aku memulakan perjalanan ke Kota Baru. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 6.37 minit pagi. InsyaAllah dijangkakan sampai ke Kota Baru lebih kurang pukul 1 lebih ataupun 2 macam tu. Sebab kita orang akan berhenti-berhenti lah. Dijangkakan pada hari ini perjalanan ke Pantai Timur agak sesak, memandangkan perayaan Deepavali. So lebih kurang dalam 4 ke 5 hari macam tu. So diorang ni ambil peluang untuk balik kampung lah, ke Pantai Timur. InsyaAllah guys, sekejap lagi kita akan singgah untuk bersarapan. Aku pun tak pasti lagi dekat mana mutawif kita nak bawa. Apapun, nanti sampai dekat tempat sarapan, kita sambung lagi. Let's go. Okay guys, kalau korang nampak dekat depan ni, kereta dah mula banyak. Kita orang belum lagi sampai dekat Genting Sepah. Kereta dah mula banyak dah ni. Maklumlah, nak cuti di Bali guys. Alhamdulillah hari ni cuaca dekat kawasan ni lah, setakat ni alhamdulillah masih cerah. Dah boleh nampak cahaya ke matahari. Sekarang ni waktu lebih kurang dalam pukul 6.54 minit pagi. Kita orang seramai 8 orang sebenarnya, tapi 2 orang dah cancel, tak dapat nak join. Sebab yang seorang tu terpaksa kerja hari ni, kerja shift. Yang seorang lagi tu ada berita sedih lah, sebab kakak ipar dia meninggal. So dia akan bertemu kita dekat dekat Kota Baru.
Dia naik kereta lah, InsyaAllah. So, sekarang ni baru sampai dekat jalan nak naik ke Cameron. Ke Genting. Tak tahu pukul berapa dapat sarapan ni. Tapi depan tu dah jauh dah. Alamak, Abang Saras ni dia takut nak potong kereta banyak. Okey, kita sekarang ni dekat Petronas Bentong, dekat tepi highway ni. Tak tahu siapa yang nak isi minyak. Oh, mutawif nak isi minyak. Okey guys, sekarang ni kita orang dekat Petronas Bentong. Tadi ada salah seorang member kita nak isi minyak kat sini. So sekarang ni pukul 7.11 minit pagi. So kita akan bergerak ke Bentong untuk bersarapan. Okay guys, let's go. Okay guys, sekarang ni dah sampai dekat tempat sarapan ni. So kita orang just singgah dekat kedai yang tak viral. Kedai yang biasa-biasa je. Okay guys, ni nasi kerabu original Kelantan ke ni? Sama saya Kelantan. Oh, Kelantan. Laksa sana? Tak boleh beli tak? Boleh. Sini nasi kerabu je. Tak masalah pun. Oh, ada ayam bakar ya, daging bakar. Daging bakar, lemak bakar. Tapi 2-3 kali macam putih. Okay guys, ni pun ada satu kat ujung tu. Jom tapau. Ni kawasan apa? Bentong. Betul maju. Bentong maju. Di sebelah dengan Villa Sunamares. Okay guys, kalau korang nak menghala ke Kelantan lalu jalan dalam, bolehlah singgah sini. Support akak ni. Nasi kerabu terbaik. Apa nama dekat kedai ni? Sini. Nama kedai ni ni nasi kerabu Yana. Nasi kerabu Yana. Mau nasi kerabu ah? Nasi kerabu. Belum sampai KB lagi dah try nasi kerabu. Ayam bakar. Okey bang. Oh, ni lemak bakar bang eh? Ni lemak. Oh, lemak bakar. Nasi kerabu, makan nasi kerabu. Ada lemak bakar, daging bakar, ayam bakar. Ini berada ni tengah masak. Kita try dululah guys, makan nasi kerabu pagi-pagi. Nasi lemak. Kasih jual. Hello. Oh, ada puding karamel. Tayar pancit. Hah? Ni baru pam ni. Oh, kat mana bang? Tu. Dah keluarkan tadi. Ada bersih pelik. Dekat mana? Dah keluar dah. Dah start. Tapi tak ada keluar angin. Tak ada kan? Ni ke apa? Okay. Kita tak ada dah. Nampak ke pakunya? Dia tak ada paku. Okay guys, sekarang ni lebih kurang pukul 7.35 minit pagi. So kita kena nasi kerabu dulu lah. Dekat tepi ni je. Nama dia dekat sini. Tempat ni apa? Bentong Maju. Bentong Jaya. Bentong Maju. Bentong Maju. So aku ambil nasi kerabu dengan lemak bakar. Aku nak try lemak bakar ni. Apa? Ni daging bakar. Okay guys, bismillah. Alhamdulillah, aku dan sahabat aku tadi baru je habis bersarapan dekat apa nama tempat tadi, Bentong Maju. So sekarang ni aku meneruskan perjalanan ke Kota Baru. So kita akan melalui jalan lama. Kita ikut Bentong, Raub, Lipis dan seterusnya Gua Musang macam itulah. InsyaAllah. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 8.04 minit pagi. Harap-harap kita boleh sampai Kota Baru dalam pukul 1.30 ke 2 macam itulah.
Okay guys, sekarang ni aku dah sampai dekat Bandar Raub. Minyak baru turun 2 bar. Tadi aku dah isi dekat Seri Kembangan. Tadi masa berhenti dekat Petronas Bentong, aku memang tak isi lah. So sekarang ni minyak aku baru turun 2 bar. Kuala Lipis, Kota Baru. Okay guys, aku dah sampai dekat kawasan Benta ni. Kira daerah Lipis lah. Masih lagi meneruskan perjalanan ke Kota Baru. So sekarang ni kita orang terpaksa patah balik. Sebab tadi Mentawai terlampau laju. So kita patah balik dan akan regroup. Lawak lah. Mentawai dah hilang, motor power sangat. Okay guys, nanti jumpa dekat tempat Mentawai. 8 kilo juga ni, sesat ni. Aduh. Alright. Oh, motor sahabat kita rosak. Patutlah singgah sini. Ha? Cacing. Salah datang dari mana? Sesat. Bukan ada skru. Kata nak buat skru. Skru apa? Pancit tu. Ada. Ada. Dua macam-macam lah. Skru. Skru. Skru tu cacing. Cacing, skru semua ada. Ni motor kat sahabat kita guys, pancit. Tadi dekat Bentong dia kata macam terlanggar apa tu, dawai. Yang tu saiz berapa? Ni besar sikit. Ni besar ya, tengok ada ni. Hero driver Kejap terpaksa pakai juga cacing. Tak apalah, itu yang penting. Alamak. Ya Allah. Salah step. Alamak. Ajak. Masuk ke dalam. Letak gam tu dekat ni, dekat tape ni tu. Dekat cacing itu. Oh, bahaya lah cacing masuk dalam hidup. Cacing, ni coklat hitam ni elok sikit. Hitam ni elok sikit. Dia kalau yang coklat tu tak apa, kurang sikit. Coklat tu tali apa dia pakai tak? Itu yang kedai RM2. Dia jadi gitu lah. Bismillah. Yang merah. Jangan terlajak sikit-sikit je. Lagi sikit-sikit. Op, dah. Terlajak. Dah cacing hidup kat dalam tu. Alhamdulillah guys, motor ustaz tadi dah habis kita repair, tayar dia bocor. So sekejap lagi kita akan bertolak lah. So ni lah, dia punya pancit ada 2. Satu lagi halus je. So terpaksa pakai skru. InsyaAllah kejap lagi kita akan bergerak. Ok guys, sekarang ni aku dan sahabat aku dekat lagi Kuala Lipis. So sekarang ni pukul 10.07. Kita bergerak semula untuk ke Kuala Kubu pula, ke Kota Baru. Sebelum tu kita nak isi minyak dulu dekat Petronas. So mungkin kita akan berhenti rehat dekat Gua Musang kot, insyaAllah. Ok guys, sekarang ni aku dan sahabat aku berhenti sekejap bincang. Sebab ada seorang pakai motor TL500. Mungkin minyak dia dah nak habis, tapi dia kata ok lagi, boleh 100 kilo lagi katanya. So lepas ni kita terus ke Gua Musang lah. Ok, stay tune dan tonton video aku sampai habis guys.
awan dah mula gelap guys dekat atas. Harap-harap sempat lah sampai dekat Gua Musang. Hujan. Let's go. Yeay, sudah sampai Kelantan. Baru sepadan je. Dah seronok dah. Sebenarnya guys, ini adalah kali pertama aku pergi ke Kelantan. Sebenarnya tak pernah lagi pergi Kelantan. Yang happy sangat tu. Ada member aku kat depan ni semalam berdebar-debar, dia kata nak jalan jauh. Aduh, ada yang tak tidur. Nasib baik aku boleh tidur malam tadi, sebab dah banyak kali ride kan. Tapi ni adalah kali pertama aku untuk ke Kelantan. So kita nak tengok lah Kelantan tu macam mana. InsyaAllah guys, doa yang baik-baik untuk kita orang semua. Alright. Okay guys, alhamdulillah kita dah sampai dekat Petron Gua Musang. Kita nak isi minyak dulu. Minyak aku pun kebetulan tinggal lagi 1 bar saja. Tinggal lagi 1 bar. Okay guys, alhamdulillah tadi dah isi minyak dekat Petron ni. So sekarang ni diorang nak pergi ke Masjid Mekah dekat Gua Musang. So sekarang ni pukul 11.21 pagi. Alhamdulillah cuaca terik hari ni, panas. Cuma ada tumpuk-tumpuk awan gelap kat situ. Mungkin hujan akan turun petang lah kot. Okay guys, stay tune. Nanti sampai dekat masjid tu kita sambung lagi. Alright. Kesedar. Gua Musang Cemerlang, Kemudi Timur. PPR Gua Musang sana tu. Ada masjid tu kat sana tu. Masjid tu ke? Oh, ada tulisan tu. Allah Muhammad la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tu ada ayat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Wallahu Akbar. Pasar Raya Ekonomi, Ekonsave Gua Musang. Apa pun tawib ni. Oh, ni masjid dia. Masjid apa nama dia ni? Oh, ni Masjid Mekah dia orang panggil. Dia sebiji macam Mekah punya Masjidil Haram. So kita parking dulu. Alhamdulillah sampai. Okay guys, sekarang ni aku dah sampai dekat masjid dekat Gua Musang ni. Nanti aku sertakan nama masjid dia dekat bawah ni. Dia punya seni banner dia sebiji macam Masjidil Haram. So jom kita masuk ke dalam, tengok macam mana, apa yang ada kat dalam lah. Tengok suasana dia. Jom, let's go. Kat sini ada pintu 5. Aku pun tak pasti pintu 5 ni untuk apa. Oh, tandas wuduk, tempat wuduk.
suasana dekat sini. Siapa yang dah pernah pergi Masjidil Haram Mekah mesti rindu suasana macam ni. So orang boleh nampak tu Kaabah. Kan orang buat tawaf kat sini kan. Tu menara-menara dia. Alhamdulillah, tadi kita dah ambil gambar dan ziarah masjid yang sini bina dia macam Masjidil Haram. So sekarang ni kita meneruskan perjalanan ke Musek Eco Park apa ke. Mungkin kita akan berehat kat sana dan makan tengah hari, InsyaAllah. So nak pergi ke Kota Baru ni pun jauh lagi ni. Lebih kurang dalam sejam setengah ke 2 jam juga lah. Betul lah, dah nampak dah tu Musek Eco Park. Eco Park pula, Musek Eco Park. Dulu aku plan nak pergi ke sini, lepas tu ingat nak balik hari. Tapi dah sampai sini, alhamdulillah lah. Kita stay dekat Kelantan ni 3 hari 2 malam. Ada Masjid Buloh kat sini. Alhamdulillah, sampai juga Musek Eco Park. Ramai. Alhamdulillah, aku dan sahabat-sahabat aku dah sampai dekat Musek Eco Park. So sekarang ni kita orang nak makan dekat area kedai ni. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam ni. So, nasi campur, ada mi celup. Ingat aku nak order air je lah kot. Okay guys, aku sekarang ni ambil nasi kapit. Yang ini aku tak pasti apa dalam dia ni, mungkin kelapa kot. Lepas tu aku minum air sirap dengan jemput pisang. Yang ni atas dia apa ni bang? Kelapa kan? Kelapa. Oh kelapa. Kelapa. Okay, jom kita rasa. Bismillah. Okay guys, ni dia rupa nasi kapit. Yang ni dia punya kelapa dia. Yang aku difahamkan dalam ni ada kelapa dan apa? Nisai Kelapa dan nisai. Mana coklat ni? Kelapa je. Kawan aku cakap kelapa je. So yang ni jering rebus. Ya. Makan bersama dengan gula kelapa. Okey. Jom kita try makanan rare. Bismillah. Awak gila. Perjalanan sekarang ni aku meneruskan perjalanan ke Kota Baru daripada Musek Eco Park tadi. Kita dah minum, kita makan ringan-ringan tadi. Member aku dah sebat mi rebus, mi celup. So insyaAllah dalam lebih kurang 1 jam, 1 jam setengah ke, macam itulah akan sampai dekat Kota Baru. Okay guys, stay tune. So daripada sini aku dipahamkan memang tak ada highway. So jalan dia lebih kurang macam ni lah. Jalan dia kecil sikit. Mungkin overtake susah sikit lah kot. So kena pandai-pandai lah. So
So macam ni banyak lori, banyak kereta. So harap-harap siapa yang nak pergi ke Kota Baru berhati-hati. Sekarang ni musim sekarang ni hari perayaan Deepavali. So cuti tu panjang. Mungkin banyak kenderaan dah. Pagi tadi masa dekat BHP pun dah banyak dah kenderaan. So hari ni aku rasa dijangkakan lebih banyak lah kot. Lebih-lebih lagi petang nanti. Mungkin pagi ni ada lagi yang kerja. So bila petang tu mungkin diorang dah half day, dah balik kerja, diorang akan shoot terus balik ke Pantai Timur ni lah, Kelantan. So aku pun tak pernah lagi lalu jalan macam ni. Tak pernah nak pergi ke Pantai Timur lagi. So ini adalah first pengalaman aku. So aku akan buat video untuk korang lagi. Stay tune dan tonton video aku sampai habis. Alright guys. Okay guys, dekat kawasan ni ada satu AES ni kat depan aku ni. Jalan daripada Gua Musang ke Kota Baru. So hati-hatilah dekat sini. Jalan nampak macam jalan kampung je. Tapi ada AES, ada awas punya kamera. Okay guys, aku berhenti sekejap dekat Caltex Laloh ni. Dikatakan lebih kurang dalam 100 km lagi nak pergi ke Kota Baru. So kita ambil peluang untuk solat dulu lah dekat sini. Jom kita solat dulu. Baguslah belakang. Apa tu semua? Okay guys, sekarang ni kita meneruskan lagi perjalanan ke Kota Baru. Alhamdulillah tadi kita orang dah bersolat dekat Caltex Laloh. So insyaAllah lagi 1 jam lebih akan sampai ke Kota Baru lah. Okay guys, tonton video aku sampai habis. Let's go. Okay guys, sekarang ni aku dekat daerah Kuala Krai. Baru saja masuk daerah ni. Tadi dekat papan tanda tu, dekat depan, dekat belakang aku ni, dia ada tulis selamat datang ke Kuala Krai. So alhamdulillah dah sampai dekat Kuala Krai. Aku pun tak berapa pasti lagi berapa lama lagi akan sampai ke Kota Baru. Harap-harap lagi setengah jam. Aku rasa tak kot. Orang kata lebih. Ni dekat Pondok Polis Pahi. Ni dekat apa ni? Dekat sekolah SMK, Sekolah Menengah Pahi. So member aku dekat belakang tu, si Saras ada lagi seorang. Yang lain semua dekat depan ni. Okay guys, nanti sampai dekat Kota Baru, InsyaAllah kita sambung lagi. Alright. Okay guys, aku baru je melepasi College Vocational Kuala Krai. Tadi dekat belakang tu aku nampak ada satu sekolah MRSM Kuala Krai. So alhamdulillah, selalu orang cakap Kuala Krai, aku dah sampai lah ni. First time ke Kelantan naik motor. Taman Hutan Bandar Mini Zoo Kuala Krai. Oh, ada kat sini. iGem. Gila lah guys. Daripada simpang tadi tu, dekat ada belakang, bukan kat belakang, dekat yang aku cakap ada zoo tu. Zoo ke apa? Kat Kuala Krai tadi. Jam gila sampai ke sini.
So alhamdulillah lah, dah tak jam lah ni. Panjang juga lah jam dia. Jam balik. Jam balik guys. Tak jauh daripada tak lama lepas aku cakap tu, jam balik. Jam. Jam. Orang nak balik raya, nak balik cuti di Bali. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 3:24 petang. Tak sampai lagi guys dekat Kota Baru. Tak sampai lagi. Mungkin akan sampai lebih kurang dalam pukul 4 kot. Ada 48 kilo lagi. 48 kilometer lagi, InsyaAllah. Lagi guys, jam lagi guys. Nasib baiklah naik motor. Okay guys, aku tak tahu ni dekat area mana, tapi kawasan Kota Baru lah. Kita orang berhenti sekejap dekat depan Fasil Kito, Mami Fried Chicken ni. Kita orang nak kena cendol. Mutabir tu Mutabir tu kata lagi 15 minit. 15 minit dia, aku sangsi. Jomlah kita perkena cendol sekejap. Perkena cendol. Aduh, jauh gila rasa. First time. Assalamualaikum be. Waalaikumsalam. Jual apa cendol? Cendol biasa ada, cendol pulut kacang ada. Dia santan apa weh? Santan nyo. Nyo ah. Okey. Kita nak air soya kurang manis. Kurang manis. Lati berapa dek? Soya berapa? Soya Saya nak cendol. mati dah. Boleh. Okey. Taruh belakang. Okey dah. Okey guys, ni cendol dia. Yang ini kawan aku ni soya sekali dengan tofupa. Ni santan dia bukan santan sawit je guys, santan kelapa ori punya. Oh, pekan Kota Baru. Lagi 10 minit baru sampai. Ini pekan apa tadi? Mulung. Mulung. Oh, Mulung. Batu Ne Mulung. Depan lagi sikit Tunjung. Oh. Lepas Tunjung Bulut Payung. Bulut Payung KB Mall tu sampai dah Kota Baru. Daripada subuh 6.30. Oh. 6.30. Sekarang pukul apa? Sekarang pukul 4.10 sekarang kan? Empat api, 4 traffic light Baru sampai KB.